Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kepada hadirat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama dalam forum ilmiah yang bertemakan kerancuan bahasa dan kesannya terhadap kemahiran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bahasa Melayu. Saya, Jannah, sebagai moderator dalam forum ini amat berhati ditemani dengan dua orang panel yang berwibawa dan berilmu, iaitu saudari Alisha dan juga saudari Syafiqah. Apa kata kita beri laluan kepada panel-panel kita untuk memperkenalkan diri mereka. Kita mulakan dengan saudari Alisha. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Zahra, merupakan pelajar dalam bidang pendidikan bahasa Melayu. Saya percaya penggunaan bahasa yang betul bukan sekadar tentang tata bahasa ataupun ejaan semata-mata, namun melambangkan adab, ilmu dan jati diri kita sebagai penutur bahasa kebangsaan. Apabila kita berbahasa dengan baik, sebenarnya kita sedang menghormati budaya kita sendiri. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga saudari Alisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Karim, dikenali sebagai Syafiqah, pelajar dalam bidang bahasa Melayu di IPG Kampus Bahasa Melayu. Saya amat meminati isu-isu yang berkaitan bahasa kerana bahasa ni bukan sahaja merupakan alat komunikasi dalam kehidupan seharian kita, tetapi juga menjadi cerminan cara kita berfikir dan siapa diri kita sebenarnya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Selesai sudah salam perkenalan kita, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi bahasa. Bahasa merupakan medium utama dalam komunikasi dan pembentukan pemikiran bangsa. Namun, pada era globalisasi ini, kita menyaksikan semakin ramai penutur bahasa Melayu menggunakan bahasa yang tidak betul ataupun bercampur aduk dengan bahasa asing. Fenomena inilah yang disebut sebagai kerancuan bahasa yang semakin membara dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan generasi muda. Kerancuan bahasa bermaksud keseluruhan dalam penggunaan bahasa, sama ada dari segi tata bahasa, sebutan atau struktur ayat yang sering berlaku akibat pengaruh bahasa asing atau kecuaian penutur itu sendiri. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan keindahan bahasa Melayu, malah turut memberi kesan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Oleh itu, forum kita pada hari ini akan meneliti dan membincangkan punca, kesan dan langkah bagi mengatasi masalah kerancuan bahasa secara lebih mendalam dan kritis. Baiklah, untuk membuka bicara, saya ingin tujukan soalan pertama kepada panel pertama kita, saudari Alisha. Baiklah saudari Alisha, kita sudah maklum bahawa terdapat banyak punca-punca yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Antaranya berpunca daripada faktor teknologi yang sudah terang lagi bersuluh memberikan banyak impak negatif terhadap penggunaan bahasa yang salah seperti bahasa rojak. Namun, bolehkah saudari jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan punca utama yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa ini? Baiklah saudari moderator, pada pendapat saya terdapat pelbagai punca-punca utama yang menyumbang kepada kerancuan bahasa. Saya akan menyentuh kepada tiga, iaitu yang pertama pengaruh media sosial dan dunia digital, yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya dan yang ketiga adalah kurangnya pendedahan. Saya akan masuk kepada topik yang pertama, iaitu pengaruh media sosial dan dunia digital. Dalam platform seperti TikTok dan Instagram, komunikasi yang digunakan adalah lebih santai dan tidak menitik beratkan ketepatan bahasa. Penggunaan singkatan perkataan, contohnya perkataan IDK iaitu I don't know dari bahasa Inggeris, memperlihatkan kerancuan bahasa. Seterusnya, penggunaan campur aduk bahasa. Ini juga dikenali sebagai bahasa rojak jika kita mencampur adukkan dua bahasa atau lebih. Sebagai contoh, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Pelajar hendaklah menggunakan hanya satu bahasa dan tidak boleh mencampur adukkan kerana ini dikenali sebagai bahasa rojak. Saya akan memberikan satu contoh seperti let's go makan. Kita tidak boleh mengatakan let's go makan, seharusnya perlulah mengatakan jom makan ataupun menggunakan bahasa Inggeris dengan betul.
Tambahan pula, ramai pengguna muda masa kini menjadikan bahasa yang digunakan di media sosial sebagai rujukan utama dalam berkomunikasi, sedangkan bahasa tersebut tidak menepati standard bahasa baku. Akibat dari perbuatan ini adalah kesilapan dari segi tata bahasa. Ejaan dan sebutan menjadi semakin biasa dan diterima sebagai sesuatu yang tidak salah. Seterusnya saya akan ke topik yang kedua, iaitu pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya memainkan peranan yang besar. Seperti yang kita tahu, rakan-rakan adalah merupakan kita meluangkan masa bersama-sama kan. Jadi, dalam kalangan pelajar universiti ataupun pelajar IPG sendiri, penggunaan bahasa rojak sering dianggap sebagai trend yang moden. Lama kelamaan, bahasa baku dianggap sebagai janggal, tidak relevan dan sudah lapuk. Situasi ini berlaku kerana apabila kita lihat, pelajar berasa lebih selesa menuturkan bahasa yang sama dengan rakan-rakan agar mereka tidak ketinggalan dan tidak dilihat terlampau formal ataupun terlampau kekok. Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara seseorang itu berkomunikasi. Jadi, apabila majoriti menggunakan bahasa rojak, yang lain juga turut mengikutinya tanpa kita sedari. Lama kelamaan, ini menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang betul semakin berkurangan dalam perbualan harian. Akhir sekali ialah kurangnya pendedahan. Saya akan menyentuh kepada kurang pendedahan kepada bahan bacaan bahasa Melayu. Pelajar lebih banyak membaca kandungan dalam bahasa Inggeris, manakala bahan bacaan dalam bahasa Melayu kurang mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan kosakata bahasa Melayu tidak berkembang. Jadi, pelajar kurang mahir untuk menggunakan istilah yang tepat dan menggunakan ayat yang tepat dalam pertuturan maupun penulisan. Kekurangan bahan bacaan ini juga mengurangkan minat generasi muda zaman kini untuk mendalami, untuk menghayati keindahan dan kehalusan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi jika keadaan ini berterusan, kemampuan untuk kita menggunakan bahasa Melayu dengan betul akan semakin terhakis, terutamanya dalam kalangan pelajar. Jadi itu sahaja dari saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari Alisha. Penjelasan saudari amat komprehensif dan berasaskan realiti semasa. Pada pendapat saya, jika perkara ini dibiarkan, lama kelamaan mereka menjadi terbiasa dengan bentuk bahasa yang tidak gramatis dan menganggapnya sebagai norma. Hal ini bukan sahaja menjelaskan struktur ayat, malah melemahkan keupayaan pengguna untuk berkomunikasi dengan tata bahasa dan sebutan yang betul dalam situasi rasmi seperti pembentangan atau temu duga. Seitu, bahasa baku semakin dipinggirkan. Sedangkan itulah bentuk bahasa yang mencerminkan keindahan dan ketepatan bahasa Melayu. Apabila input bahasa Melayu semakin berkurang, kosakata seseorang individu menjadi terhad dan gaya ayat mereka semakin dipengaruhi struktur bahasa asing. Baiklah, saya teruskan dengan panel kedua. Saudari Syafiqah, adakah saudari bersetuju bahawa media sosial menjadi punca utama kerancuan bahasa, atau sebenarnya terdapat faktor lain seperti kelemahan sistem pendidikan, pengaruh keluarga atau kurangnya kesedaran linguistik dalam kalangan masyarakat kita sendiri? Terima kasih saudari moderator ke atas soalan yang telah diajukan. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan pandangan Alisha sebentar tadi. Namun saya ingin menambah beberapa punca penting lagi yang iaitu kelemahan kesedaran linguistik dan sikap mengambil mudah terhadap bahasa Melayu. Ramai penutur, khususnya generasi muda zaman sekarang, tidak menyedari kepentingan menjaga ketepatan bahasa. Mereka menganggap bahawa kesalahan kecil seperti penukaran imbuhan dan kesalahan ejaan sebagai perkara remeh dan tidak mengambil berat tentangnya. Tetapi sikap begini ni perlu dielakkan oleh kita sepatutnya dalam generasi muda zaman sekarang. Sebagai contoh, penggunaan perkataan di mana, iaitu seperti ayat masalah pelajar di mana sukar untuk fokus. Sebenarnya penggunaan tata bahasa ini adalah salah, tetapi seringkali diulang dalam kehidupan seharian kita. Selain itu,
Namun bentuk salah ini seringkali diulang tanpa disedari, malah digunakan oleh golongan terpelajar sekalipun. Fenomena ini menunjukkan bahawa sebahagian besar masyarakat kurang peka terhadap struktur bahasa yang betul dan tidak mengambil inisiatif untuk memperbetulkan kesalahan yang telah menjadi kebiasaan. Selain itu, pengaruh sistem pendidikan dan media massa juga memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan fenomena kerancuan bahasa. Dalam sesetengah rancangan televisyen atau drama, penggunaan bahasa sekarang tidak lagi berpaksikan bahasa Melayu standard. Malah kita terlalu banyak menggunakan perkataan seharian yang kita gunakan di dalam kehidupan seharian kita. Kesannya adalah penonton, terutamanya golongan muda ini, akan mendapat kekeliruan atau akan menormalisasikan kesalahan tata bahasa dalam kehidupan seharian kita ini. Lebih membimbangkan apabila kesalahan bahasa turut muncul dalam iklan, caption media sosial dan bahan pengajaran tidak rasmi. Masyarakat menjadi semakin sukar membezakan antara pengguna bahasa yang betul dan yang salah. Maka tanpa kesedaran linguistik yang kukuh dan tanggungjawab untuk memelihara keaslian bahasa, martabat bahasa Melayu akan terus terhakis oleh kelalaian dan pengaruh luar yang semakin kuat. Saya rasa sampai situ saja perkongsian saya. Baiklah, terima kasih Saudari Syafiqah atas huraian punca yang amat mendalam. Saya bersetuju dengan keterangan saudari berkenaan kelemahan kesedaran linguistik dan sikap ambil mudah terhadap bahasa Melayu. Apabila kesalahan ini dibiarkan berterusan tanpa teguran, ia akhirnya menjadi kebiasaan dan diterima sebagai betul. Selain itu, sikap individu yang menunjukkan kurangnya kesedaran linguistik itu, kepekaan seseorang terhadap penggunaan bahasa yang betul. Tanpa kesedaran ini, masyarakat cenderung meniru bentuk bahasa yang salah kerana dianggap biasa atau difahami ramai. Lama-kelamaan, keindahan dan ketepatan bahasa Melayu semakin terhakis. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan pula kesannya. Saudari Alisha, apakah kesan utama kerancuan bahasa terhadap kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan pengguna bahasa Melayu? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Saya akan membincangkan kesan-kesan utama kerancuan bahasa Melayu terhadap kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur. Saya akan mulakan dengan kemahiran mendengar. Dari aspek kemahiran mendengar, individu yang sering terdedah kepada bahasa yang bercampur aduk akan mengalami cabaran ataupun mengalami masalah untuk memahami bahasa Melayu dengan baik. Mereka mungkin akan mempunyai kesukaran untuk menyesuaikan diri apabila mendengar ceramah, kuliah ataupun proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini berlaku kerana otak mereka sudah terlampau biasa memproses gaya bahasa yang tidak formal yang cenderung kepada istilah rojak, iaitu campur aduk bahasa. Sebagai contoh, apabila mendengar ucapan rasmi yang menggunakan istilah baku seperti inisiatif kerajaan dalam memperkasa sektor ekonomi domestik, mereka mungkin gagal untuk menangkap maksud sebenar kerana mereka tidak biasa dengan kosakata yang digunakan. Keadaan ini akan menyebabkan tumpuan terhadap isi penyampaian dan mesej tidak dapat difahami dengan sepenuhnya. Hal ini adalah sangat membimbangkan kerana kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang sangat penting untuk semua masyarakat, tidak kira dari aspek pekerjaan ataupun umur. Seterusnya saya akan kepada kesan kerancuan bahasa dari kemahiran bertutur. Baiklah, kemahiran bertutur, penutur yang terbiasa menggunakan bahasa yang rancu ataupun bahasa yang salah akan menghadapi kesukaran juga untuk menyusun ayat dengan tata bahasa dengan kosakata yang betul. Pertuturan mereka seringkali kedengaran tidak lancar serta kurang meyakinkan kerana pengaruh bahasa lain. Seperti yang kita lihat sekarang adalah pengaruh bahasa Inggeris. Misalnya, ataupun contohnya, pelajar yang sering mencampur adukkan, pelajar yang sering menggunakan bahasa rojak dengan bahasa Inggeris dalam perbualan harian akan berasa janggal atau merasa pelik apabila diminta bertutur dalam bahasa Melayu.
Situasi ini lazimnya berlaku dalam kalangan pelajar universiti yang terbiasa menggunakan istilah-istilah rojak. Jika kita dapat lihat, pelajar IPG juga menggunakan istilah-istilah itu. Saya akan berikan sedikit sebanyak contoh. Yang pertama adalah kita kena study. Dari ayat itu, kita dapat lihat terdapat dua bahasa yang bercampur aduk. Kita kena study. Adakah itu ayat yang betul? Tidak kan? Jadi, apa yang patut kita perbaiki ayat itu adalah kita kena belajar. Itu adalah ayat yang betul kerana menggunakan bahasa Melayu secara keseluruhannya dan tidak mencampur adukkan bahasa yang lain. Walaupun maksudnya difahami, struktur ayat menunjukkan kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu. Hal ini bukan sahaja menjejaskan kejelasan seseorang pelajar itu, tetapi juga memberikan kelemahan dalam penguasaan bahasa Melayu baku. Dalam konteks formal, contohnya seperti temu duga ataupun ucapan rasmi, kelemahan ini boleh menjejaskan kredibiliti, menjejaskan imej, sekaligus menimbulkan persepsi bahawa individu itu kurang fasih ataupun kurang menghayati bahasa Melayu. Lebih membimbangkan lagi, jika keracuan bahasa ini tidak kita kawal, ia boleh memberikan kesan jangka panjang terhadap kualiti komunikasi dalam masyarakat. Apabila masyarakat terlalu biasa dengan bahasa rojak ini, norma bahasa baku akan semakin terpinggir. Hal ini boleh menjadikan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan terjejas. Jadi itu sahaja dari saya untuk saya terangkan berkenaan dengan kesan-kesannya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari Alisha atas penjelasan yang amat benar tadi. Saya setuju bahawa kesan kerancuan bahasa bukan sahaja menyebabkan pertuturan menjadi tidak gramatis, tetapi juga mengganggu pemahaman pendengar terhadap maksud sebenar yang ingin disampaikan. Baiklah, saya teruskan kepada saudari Syafiqah. Saudari Syafiqah, apakah pula kesan jangka panjang kerancuan bahasa terhadap masyarakat dan identiti bahasa? Adakah kita berisiko kehilangan keaslian bahasa sekiranya fenomena ini berterusan? Terima kasih saudari moderator. Apa yang dikatakan oleh saudari Alisha sebentar tadi adalah benar. Kesan kerancuan bahasa ni memang sangat membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Dari sudut jangka yang panjang, kerancuan bahasa boleh menyebabkan penutur kehilangan keaslian dan kelancaran dalam berbahasa Melayu. Apabila seorang sering menggunakan kata pinjaman, istilah asing atau struktur ayat yang dipengaruhi oleh bahasa lain, lama-kelamaan mereka akan berasa janggal untuk bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang standard. Akibatnya, gaya pertuturan mereka menjadi tidak konsisten dan sukar difahami dalam konteks rasmi. Lebih merisaukan lagi, kosakata bahasa Melayu mereka lebih akan menyusut kerana mereka lebih cenderung memilih perkataan yang dianggap moden dan mengikut atau bergaya. Jika hal ini berterusan, identiti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi utama akan terhakis sedikit demi sedikit. Dari segi kemahiran mendengar, individu yang kerap terdedah kepada bahasa yang bercampur aduk akan menjadi kurang peka terhadap sebutan, intonasi dan maksud sebenar dalam bahasa Melayu yang betul. Mereka sukar untuk membezakan sebutan baku dan sebutan yang dipengaruhi oleh dialek atau bahasa asing. Hal ini boleh menyebabkan kekeliruan dalam memahami mesej sebenar yang ingin disampaikan, terutamanya dalam situasi formal seperti wacana akademik, sidang media atau siaran televisyen rasmi. Apabila kepekaan terhadap bunyi dan struktur bahasa semakin lemah, kemampuan seseorang untuk menilai kesilapan bahasa orang lain juga menurun, sekaligus mengganggu keupayaan mereka untuk memperbaiki bahasa sendiri. Selain itu, apabila kedua-dua kemahiran iaitu mendengar dan bertutur ini semakin lemah, mutu komunikasi dalam kalangan masyarakat
turut terjejas. Pertuturan menjadi bercelaru, mesej tidak disampaikan dengan jelas dan nilai kesantunan bahasa semakin pudar dalam jangka masa panjang. Keadaan ini boleh menjejaskan pembentukan jati diri penutur bahasa Melayu kerana bahasa sebenarnya mencerminkan pemikiran dan kepribadian bangsa kita. Apabila bahasa tidak dijaga demi sedikit, identiti dan maruah bangsa yang terpaut padanya akan semakin pudar ditelan zaman. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa kerancuan bahasa bukan sekadar isu linguistik tetapi juga isu budaya dan jati diri nasional. Jika tiada usaha bersepadu untuk menanganinya, kita bimbang bahasa Melayu ni akan terus tenggelam dalam arus globalisasi dan kehilangan nilai keindahan serta kewibawaannya sebagai bahasa kebangsaan kita. Itu saja. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syafiqah. Pandangan yang sangat mendalam daripada kedua-dua panel kita. Daripada apa yang telah diterangkan daripada kedua-dua panel kita dapat lihat bahawa isu yang dibincangkan jelas bahawa kerancuan bahasa ini tidak boleh diselesaikan hanya melalui dasar atau hukuman, tetapi memerlukan perubahan sikap dan kesedaran dalam diri setiap penutur bahasa Melayu. Baiklah, apabila kita telah dengar kesan-kesan daripada itu, apakah inisiatif ataupun langkah-langkah konkret yang boleh diambil bagi mengatasi isu kerancuan bahasa ini? Saudari Alisha, saya persilakan saudari dahulu. Baiklah, saudari Jannah selaku moderator. Saya akan membincangkan tentang inisiatif ataupun langkah-langkah untuk kita mengatasi isu ini daripada terus berlaku. Langkah yang pertama yang saya ingin sebut adalah memperkukuh pendidikan bahasa Melayu di semua peringkat. Usaha ini bukan sahaja kepada peringkat sekolah, namun saya ingin tekankan juga kepada ibu bapa. Seperti yang kita tahu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan anak-anak. Seperti yang kita tahu juga, anak-anak diibaratkan sebagai selembar kain yang putih, yang kosong, dan ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mencorakkannya. Ibu bapa hendaklah memainkan peranan yang penting, iaitu dengan menunjukkan contoh yang betul dan contoh yang terbaik untuk anak-anak. Selain itu, saya ingin menyentuh kepada pendidikan bahasa Melayu di sekolah. Usaha ini bukan sahaja tertumpu dalam bilik darjah melalui pengajaran tata bahasa dan juga pengajaran karangan, tetapi juga perlu diperluas. Contohnya seperti aktiviti forum, aktiviti pantun dan juga pidato. Secara tidak langsung, pelajar akan dapat membina keyakinan ketika bertutur, memperkukuh kosakata dan juga belajar menghormati dan menghargai nilai kesantunan bahasa dalam komunikasi rasmi maupun komunikasi tidak rasmi. Malah penglibatan aktif ini juga dapat menanam rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan sebagai lambang jati diri bangsa. Baiklah, yang seterusnya adalah, langkah kedua adalah mengoptimumkan penggunaan media digital untuk memartabatkan bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, pada era kini, penggunaan media digital adalah sangat signifikan kepada semua masyarakat. Dalam dunia digital yang penuh dengan pelbagai pengaruh luar, masyarakat, terutamanya golongan muda, generasi muda ini, perlulah memanfaatkan media sosial sebagai medium penyebaran ilmu bahasa. Contohnya, dengan menghasilkan kandungan kreatif atau posting yang kreatif seperti video pendek, infografik ataupun podcast, iaitu video siar yang menegur kesalahan bahasa dengan cara yang santai tetapi cara yang berhemah. Apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah pendekatan ini bukan sahaja dapat menarik minat tetapi dapat membantu menyebarkan kesedaran untuk membantu menambahkan ilmu pengetahuan tentang kepentingan menggunakan bahasa yang betul dalam ruang digital. Jadi apa di sini ialah jika media sosial dapat dimanfaatkan dengan bijak, ia mampu menjadi platform atau wadah ilmu yang ampuh untuk memupuk budaya berbahasa yang betul dan berkualiti tinggi. Jadi itu yang saya dapat simpulkan tentang langkah-langkah ataupun inisiatif yang boleh kita ambil untuk mengatasi isu kerancuan bahasa. Baiklah, terima kasih saudari Alisha. Langkah-langkah yang saudari sebutkan sangat praktikal, terutamanya dari segi penggunaan media digital untuk menyebarkan contoh penggunaan bahasa yang betul.
Baiklah Saudari Syafiqah, apakah pandangan saudari mengenai peranan pelajar universiti dalam menangani isu itu? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Pada pandangan saya, pelajar universiti ni memainkan peranan yang amat besar dalam menangani isu kerancuan bahasa yang semakin ketara pada zaman kini. Sebagai golongan terpelajar dan bakal pemimpin dalam masyarakat, kita seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Melayu yang betul. Terutamanya kita sebagai pelajar IPG mengambil bidang bahasa Melayu, amatlah perlu menggunakan bahasa Melayu ini dengan betul. Apabila pelajar sendiri menunjukkan kesedaran untuk menggunakan bahasa dengan tepat dalam penulisan tugasan, perbincangan kelas dan media sosial, secara tidak langsung kita dapat memupuk budaya berbahasa yang baik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, pelajar universiti juga boleh memainkan peranan aktif dengan menganjurkan kempen, bengkel atau pertandingan yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Dengan program seperti ini bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman tentang kepentingan bahasa Melayu standard, tetapi juga menanam rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan sebagai lambang jati diri bangsa. Lebih penting lagi, setiap pelajar perlu menyedari bahawa bahasa mencerminkan kepribadian seseorang. Jika kita berurusan menggunakan bahasa yang rancu dan bercampur aduk, maka nilai kesantunan dan keindahan bahasa ini akan terhakis. Oleh itu, tanggungjawab untuk memelihara kesucian bahasa bukan hanya terletak pada pihak institusi, tetapi juga bermula daripada diri kita sendiri sebagai pengguna bahasa yang bertanggungjawab. Itu sahaja kupasan yang saya boleh berikan. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan pada kedua-dua panel kita atas pandangan yang sangat bernas, mendalam dan berasaskan ilmu. Baiklah, daripada forum ini, kita dapat simpulkan bahawa kerancuan bahasa bukan sekadar kesalahan dalam bertutur atau menulis, tetapi menggambarkan tahap kecintaan dan tanggungjawab kita terhadap bahasa kebangsaan kita. Daripada perbincangan ini, jelas bahawa kerancuan bahasa ialah isu yang serius dan perlu ditangani dengan ilmu, kesedaran dan adab daripada individu yang bertanggungjawab. Bahasa Melayu ialah warisan bangsa yang menjadi lambang jati diri dan maruah negara. Sebagai mahasiswa yang bertanggungjawab, kita bukan sekadar bertutur, tetapi bertutur dengan tertib, beradab dan berilmu, seperti pepatah Melayu, bahasa jiwa bangsa. Maka marilah kita bersama-sama berusaha memartabatkan bahasa Melayu agar terus hidup, segar dan dihormati di pentas dunia. Selain itu, bukan sekadar sebagai alat perhubungan, tetapi sebagai warisan ilmu dan jati diri yang harus dijunjung oleh setiap rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu cakna terhadap perkembangan bahasa Melayu pada masa kini agar dapat digunakan pada generasi akan datang. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.